Salam sejahtera, saya Dr. Haris Abdul Rahman. Hari ini saya ingin berbincang tentang rawatan radioterapi dan bagaimana ia digunakan untuk merawat kanser. Ramai yang mungkin keliru dengan istilah radioterapi. Ada yang bayangkan seluruh badan akan terbakar atau rawatan ini terlalu kuat untuk ditanggung pesakit. Sebenarnya, dalam dunia perubatan moden, radioterapis ialah satu rawatan yang biasa digunakan. Ia dilakukan dengan terancang dan keselamatan pesakit adalah sangat diutamakan. Radioterapi menggunakan sinaran tenaga tinggi untuk merawat sel kanser atau penyakit tertentu. Rawatan ini biasanya tertumpu kepada organ tertentu pada badan dan tidak didedahkan ke keseluruhan badan pesakit. Contohnya, kalau ada ketumbuhan di leher, radioterapi akan difokuskan ke kawasan itu. Kalau ada kanser di paru-paru, otak atau tulang, kawasan rawatan juga akan ditentukan dengan teliti. Sebab itu, sebelum seseorang memulakan radioterapi, biasanya akan dibuat sesi perancangan atau radioterapi planning dahulu. Doktor dan pasukan radioterapi akan buat ukuran, imbasan dan tentukan dengan tepat kawasan mana yang perlu dirawat dan didedahkan dengan sinaran radioterapi itu. Tujuannya supaya rawatan lebih berkesan dan tertumpu dan pada masa yang sama cuba mengurangkan kesan kepada tisu normal di sekeliling. Radioterapi boleh digunakan dalam beberapa keadaan. Kadang-kadang ia digunakan untuk merawat kanser secara langsung. Kadang-kadang selepas pembedahan untuk mengurangkan risiko penyakit datang semula. Ada juga keadaan di mana radioterapi digunakan untuk membantu mengurangkan simptom. Contohnya, kalau ketumbuhan menyebabkan sakit pada tulang, tekanan pada saraf atau pendarahan. Dalam bidang hematologi juga, radioterapi ada peranan khusus. Contohnya pada sesetengah pesakit limfoma. Ada pesakit yang memerlukan kombinasi kemoterapi dan radioterapi. Ada juga keadaan tertentu seperti plasmacytoma atau ketumbuhan setempat berkaitan sel plasma dalam multiple myeloma, di mana radioterapi boleh menjadi rawatan utama. Penggunaan radioterapi sangat bergantung kepada jenis penyakit, lokasi penyakit, stage penyakit dan keadaan pesakit itu sendiri. Ramai juga bertanya, adakah radioterapi sakit? Sebenarnya, semasa rawatan dijalankan, kebanyakan pesakit tidak rasa apa-apa. Mesin radioterapi tidak menyentuh badan. Rawatan biasanya mengambil masa beberapa minit sahaja untuk setiap sesi. Yang mungkin berlaku ialah kesan sampingan secara beransur-ansur selepas beberapa hari atau minggu rawatan. Tetapi kesan sampingan ini bergantung kepada kawasan yang dirawat. Kalau kawasan leher dirawat, mungkin tekak menjadi pedih sedikit. Kalau kawasan kulit tertentu dirawat, kulit boleh jadi lebih sensitif atau kemerahan. Kalau kawasan otak dirawat, pesakit mungkin rasa letih, tetapi tidak semua pesakit mengalami kesan yang sama. Dan sekarang ini, teknik radioterapi juga semakin maju. Mesin moden boleh memberikan rawatan dengan lebih tepat berbanding dahulu. Sebab itu ramai pesakit masih boleh menjalani kehidupan harian mereka semasa rawatan. Ada yang masih bekerja, ada yang masih memandu sendiri ke hospital. Sudah tentu ada juga pesakit yang memerlukan lebih banyak rehat. Jadi pengalaman setiap orang memang berbeza. Satu lagi perkara yang ramai risau ialah sama ada seseorang itu akan menjadi berbahaya kepada ahli keluarga selepas radioterapi. Untuk kebanyakan jenis radioterapi biasa, jawapannya tidak. Pesakit tidak membawa radiasi ke dalam badan selepas selesai rawatan harian mereka. Jadi mereka masih boleh bersama keluarga, makan dan duduk bersama seperti biasa. Cuma untuk sesetengah rawatan khas tertentu, doktor akan berikan arahan tambahan jika perlu. Jangan terlalu takut dengan perkataan radioterapi itu sendiri. Dalam banyak keadaan, ia adalah sebahagian daripada rawatan moden yang membantu mengawal penyakit, mengurangkan simptom dan meningkatkan kualiti hidup pesakit. Kalau doktor mencadangkan radioterapi, biasanya keputusan itu dibuat selepas perbincangan yang teliti antara pelbagai pakar. Dan seperti rawatan lain juga, setiap pesakit mempunyai pelan rawatan yang berbeza. Jadi takeaway utama hari ini ialah radioterapi ialah rawatan yang menggunakan sinaran secara terancang dan tepat untuk membantu merawat penyakit tertentu, termasuk kanser. Ia bukan bermaksud seluruh badan kena radiasi dan ramai pesakit sebenarnya dapat menjalani rawatan ini dengan baik.
Kalau anda masih keliru atau risau tentang rawatan yang dicadangkan kepada anda atau ahli keluarga, berbincanglah dengan doktor yang merawat supaya penerangan yang lebih menyeluruh dapat diberikan. Terima kasih kerana menonton.